Seterusnya, para pelajar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama hadir ke Majlis Ikrar Belia Malaysia sempena Hari Belia Negara tahun 2025. Pada hari ini, dalam suasana yang penuh bermakna dan harmoni, hadirin dan hadirat sekalian, bagi memberkati perjalanan majlis kita pada hari ini, majlis diteruskan dengan bacaan doa pembukaan. Sehubungan dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Saudara Muhammad Zu'amah Hadif bin Zawawi untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Faqala rabbukum du'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqun azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Ikrar Belia Malaysia sempena Hari Belia Negara 2026 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal abna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan bacaan Rukun Negara dan Ikrar Belia Malaysia sebagai simbol komitmen, semangat, kepaduan serta intizam golongan belia dalam membentuk generasi yang berintegriti, berdaya saing dan cintakan negara. Untuk itu, majlis dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan Saudara Syahrul Akil bin Syahrul Nas, Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar KPTM untuk memimpin bacaan Rukun Negara dan Ikrar Belia Sukan. Hadirin diminta berdiri. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kami Belia Malaysia sepenuh iltizam berikrar bersatu hati menabur bakti, mengukuhkan azam, memantapkan iman, mempertingkatkan ilmu, mendepani cabaran. Bahawasanya kami
penuh kesedaran penuh kesedaran dan keinsafan, dan keinsafan, berjanji sepenuh hati berjanji sepenuh hati, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, setia kepada raja dan negara, berakhlak mulia, berakhlak mulia, berjiwa merdeka, berjiwa merdeka, demi memperkukuh demi memperkukuh kemampanan belia, kemampanan belia, menjamin kualiti menjamin kualiti dan kesejahteraan belia, dan kesejahteraan belia, menyerlah bakat menyerlah bakat dan daya cipta belia, dan daya cipta belia, menyubur budaya, menyubur budaya, hormat belia, hormat belia, membawa suara membawa suara keyakinan belia keyakinan belia, dengan penuh rasa ihsan, dengan penuh rasa ihsan, membangun Malaysia madani, membangun Malaysia madani, menyahut semangat, menyahut semangat, menggerak belia. menggerak belia. Terima kasih. 15 Mei 2026. Belia Malaysia, Yakin boleh, belia Malaysia, yakin boleh, belia Malaysia, yakin boleh, belia Malaysia, yakin boleh, belia Malaysia. yakin boleh. Terima kasih.